Kencing manis senang je nak turun gula. Nama aku Aisyah, umur 52 tahun. Aku nak cerita pengalaman aku dengan kencing manis yang hampir musnahkan hidup aku. Tapi syukur, aku jumpa cara untuk kawal paras gula aku dan sekarang hidup aku lebih baik. Semuanya bermula bila aku mula perasan badan aku cepat sangat letih. Setiap kali lepas makan, aku rasa lesu dan mengantuk sampai nak buat kerja rumah pun tak larat. Tapi yang paling buat aku risau ialah aku kerap sangat kencing, terutama waktu malam. Setiap 1 jam, aku mesti bangun ke tandas. Bayangkan, nak tidur pun tak lena sebab setiap masa rasa macam nak buang air kecil. Aku fikir mungkin aku banyak minum air sebelum tidur. Tapi lama-kelamaan, aku mula perasan ada sesuatu yang tak kena. Kaki aku pula makin bengkak, mata aku makin kabur. Dan bila ada luka kecil, ia lambat sembuh. Suami aku nampak aku dah mula tak sihat. Dia cakap, Aisyah, kita kena pergi hospital. Bila doktor buat ujian darah, dia kata gula puan sangat tinggi. Ini kencing manis. Masa tu, aku rasa macam dunia aku gelap. Doktor nasihatkan aku kurangkan makanan bergula, lebihkan sayur dan cuba kawal berat badan. Tapi nak ubah tabiat makan ni bukan senang. Aku ni peminat kuih muih, kek dan teh tarik. Setiap kali aku cuba kawal, aku rasa lemah dan makin tak bermaya. Satu malam, masa aku tengah baring, sebab tak boleh tidur, aku scroll TikTok. Aku ternampak satu live pasal jus jadi. Dalam live tu, ada orang cerita pengalaman dia kawal kencing manis dengan jus ni. Dia cakap jus ni ada bahan utama tebu gajah. Dan aku terus rasa nak tahu lebih banyak. Aku buat research pasal tebu gajah. Rupa-rupanya, tebu gajah ni memang hebat. Ia kaya dengan sebatian semula, jadi yang bantu menurunkan paras gula dalam darah. Kajian dari Journal of Natural Products menunjukkan tebu gajah mampu melambatkan penyerapan gula dalam badan yang penting untuk kawal paras gula darah. Bukan tu saja, tebu gajah juga bantu melancarkan peredaran darah dan melindungi organ penting seperti buah pinggang yang selalu terjejas bila gula terlalu tinggi. Aku fikir, kalau bahan semula jadi macam ni boleh bantu. Tak salah kalau aku cuba. Aku mula minum jus jadi. Pada minggu pertama, aku dah nampak perubahan kecil. Yang paling aku lega, aku dah tak perlu bangun setiap jam untuk ke tandas. Kalau dulu setiap malam aku mesti terganggu sebab nak kencing. Sekarang aku dah boleh tidur lena. Lepas 2 minggu, badan aku rasa lebih bertenaga dan aku tak lagi rasa haus yang melampau. Luka di kaki aku yang sebelum ni lambat sembuh mula kering dan bengkak kaki aku makin surut. Paras gula aku pun mula stabil dan doktor cakap aku dah berada di landasan yang betul.